Berapakah keuntungan yang anda dapat kalau anda simpan item 1 kilogram seperti dalam tangan saya ini? 1 kilogram ini pada tahun 2019 nilainya ialah RM177,000. Hari ini setelah berlalunya 6 tahun, 1 kilogram yang sama telah pun meningkat nilainya kepada RM587,000 dengan kenaikan sebanyak RM380,000 dalam masa 6 tahun sahaja. Kalau anda kata simpan emas itu rugi, cuba fikirkan kembali kerana orang yang telah lama simpan emas confirm akan untung. Pertamanya, usahawan-usahawan ataupun orang-orang businessman yang mana nak bekukan kekayaan mereka dalam bentuk emas dan untuk dapatkan pulangan dan juga keuntungan dalam jangka masa panjang. Berapa lama? 2 tahun dan ke atas. Jadi mereka ini biasanya tidak ada masalah untuk menyimpan modal yang besar kerana kalau simpan di dalam bank sekalipun, faedah ataupun dividennya tidak setara dengan kenaikan harga emas. Untuk tahun ini sahaja, untuk rekod, emas telah pun naik sebanyak 41%, yang mana satu kenaikan yang sangat tinggi berbanding dengan tahun-tahun sebelum ini. Kalau kita tengok secara purata, emas naik hanya 10% dalam masa 1 tahun. Tetapi tahun 2025 ialah tahun keemasan, yang mana emas naik dengan sangat banyak dan orang ramai telah pun dapat banyak keuntungan. Anda nak mula simpan gold bar yang besar seperti ini, item 100 gram, 250 gram maupun 1 kilogram, boleh sahaja tanya saya, kemudian saya akan bantu anda langkah-langkah yang seterusnya sehingga emas ini dapat kat tangan.